Bro, Sempoy. Yeah, malam gelap, sunyi menjerit, bayang hitam datang, rahsia terbit. Hey, rasa seram, jiwa kau goyang. Bro Sempoy Channel, tempat hantu bertandang. Okay, selamat kembali ke Bro Sempoy Channel. Tempat penuh misteri, creepy tapi steady. Alright guys, welcome back. Kita sekarang kat location yang baru. Okay. Untuk episod kedua ni Untuk lah. episod ketiga. Ketiga, sorry. Episod ketiga kita. Alright. Episod ini ditaja khas oleh Hells Velasler. Sampai. Alright. Buat bertenang sikit. Okay. Tempat dia creepy tapi nak kena steady. Betul. Alright. Tapi kau ada sikit macam gemetar sikit lah Nadi. Yes, Nadi aku sikit gemetar. Okay. Okay. Kita faham. Macam bukan sikit je Pi. Dah, jangan ditegur. Dia kotak kacir tau guys. Okay guys, alright. So, we move on. Boleh kita move on? Kita move on. Boleh move on. Alright, okay, golek. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Alright guys, okay. Sebelum apa, kita sedekahkan Al-Fatihah kat sini dulu untuk semua penghuni-penghuni yang kat sini. Right. Penghuni Penghuni. Ada di kubur lah Ahli-ahli kubur. Okay, bismillah. Alhamdulillah. Ya kan. Amin. Amin. Okay guys. Alright, let's go. Okay guys. Kita kat mana sebenarnya? Aku yang patut tanya kau. Sekarang kita kat nak mana sebenarnya Haji kali ni? Kita berada di kampung Kampung, pula. Kampung tu lah. Yes. Kubur Kasim. Kubur Kasim. Nak cakap Kubur Kasim Kampung pula. guys. Alright. Okay. Boy. Apa yang interesting kat tempat ni yang korang pernah dengar lah? Apa yang Okay. Ni part history. So, history korang nak kena layan. Korang nak kena layan. Aku akan kongsikan sikit lah history tempat ni. Sambil-sambil tengah cari. Okay, Kubur Kasim ni berada di Siglap Road. Yes. Dia bertepatan dengan area rumah-rumah. Apa orang panggil ni? Landed property. Landed property. Ada kondo di sebelah kanan kita. Mana kondo? Area sini lah kan. Ya, correct. So, apa facts or history yang korang ada? Okay. Kubur Kasim is a historic mesti buat English. Go. Kita Sempoy. Historic Muslim cemetery established in 1921. Macam Aziz cakap dia dah Siglap. Okay. So the founder is name was Ahna Muhammad Kasim. Guys. Okay. The founder of Kubur Kasim. Dia founder of Kubur Kasim lah. Okay. So they've been using this for orang-orang yang meninggal masa lama. And they stopped this kubur at the late 1980s lah. So after that dia orang dah tak masukkan lagi orang-orang yang all this one yang ada berada kat sini semua is from 1980s. Before 1980s bro. Oh, before 1980s. So after 1980s kan dia dah no more new burials lah. Dah tak ada orang yang akan kuburkan di sini lah. Okay. So that's the apa yang history lah sikit sebanyak yang aku dapat lah. Right. Daripada Google guys. Google Macam Haziq, ada apa-apa? Golek lah. Nak golek? Golek lah. Tak ada. Lah. Bukan kau tak ada. Oh, fun fact lah. Fun fact lah. Oh, okay. Fun fact. Siglap. Okay, Siglap Road. Siglap ni korang tahu tak datang dari mana word Siglap ni? Where does it form? Dari lah. Alphabet dah. History Bukan. Aku tak tahu. Siglap ni word dia actually orang yang bikin ni word Siglap ni is actually Siglap. Siglap? Yes. Ini betul-betul kau main? Betul ni betul legit. lah. Kau boleh check. Apa yang Siglap? Siglap tapi orang tak nak panggil Alphabet C maksud kau? ni orang-orang dulu C, bukan SI. SI.
Si gelap. Si gelap. Okay. Tapi ni real lah. Real lah. Aku Real dah file? nampak. Aku research pak. Oh, baik. From the word si gelap, meaning the dark ones. Okay. The darkness conceals the blaze. Okay lah. Ni orang-orang dulu lah. Orang Okay. cakap lah. Fun facts lah. Aku tengok tempat tu memang gelap juga. Kau jangan buat aku terperanjat lah. Sorry. Takkan every episode aku nak kena terperanjat. Agak-agak lah weh. Tapi nafas tidak sikit. Aku tengah relax. Korang jangan tegur. Okay. Tak ada, dia depan mic dah. Okay, sekarang siapa nak start? Okay, aku mula. Aku dah cerita lah. Okay. Tapi dia tak ada kena mendengar. Kena mendengar. Kena balik mendengar. sikit. Dia kena style sikit. Alright. Dia tak ada kena mendengar dengan tempat ni. Okay. Cuma ada seorang sahabat aku lah. Daripada sekolah rendah. Dia send aku ni. So Ni dia ada cerita. through mana, Boy? Daripada email kita guys. Email Dia kita? korang ada cerita nak kongsi ke apa. Kejap, Boy. First email. Aku baru teringat benda, Boy. Afsal. Aku baru teringat benda. Jangan lupa like, share, comment and subscribe guys. Alright. Yes, Sembo channel guys. Jangan lupa subscribe. Okay, so aku sambung. Sambung. Okay. So ni daripada so-called kita punya peminat lah. Aku tak cakap peminat lah guys. tak. Aku faham kita baru. Kita tak habis cakap Kan, apa kan. betul lah. Tapi andai dia peminat kita, Alhamdulillah. Alhamdulillah. So ni is via email kita. Via lah. email kita yang Okay, email kita nanti provided. akan di bawah sini guys. Send your horror cerita yang kita akan airkan every episode kita guys. Betul, insyaAllah. Jangan send resume Boleh. Betul. Bukan jangan send resume. resume Send belum story lagi je. belum. Horror Tapi kalau story. nak send boleh juga, tak kisah. Mana tahu boleh jadi one of kita punya guest. Betul? Yes lah. Kalau nak lah kan? InsyaAllah. Alright, Dah guys. habis start belum ni? Boleh. Lama sangat kita buat boleh Okay. Boleh. Jadi dia hantar email. Bismillah maaf Okay, cakap Assalamualaikum brother Boboy. Macam mana dia tu? Waalaikumsalam. Assalamualaikum brother Boboy dan co-host BAC. Tu aku tambah. Okay. Itu aku tambah. Sedap sikit dengar. Kita dengar sikit. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama siapa nama? Okay, nama dia Is Darwish lah. Dia izinkan aku pakai nama dia yang sebenar. So dia izinkan so pada aku. Ya. So Is Darwish ni nama sebenar dia. Kita gelarkan dia Is lah, short form sikit. Isa. Alright, okay. Okay, jadi dia type macam ni. Disclaimer ya, sebelum aku mula type memanjang, harap kau okay if aku campur English plus Malay. Biasa Singapura apa? Singapore. Singlish. Alright. Aku harap je Melayu dulu tapi tetap tak sehandal percakapan kau lah. Handal je. Percakapan. Dia cakap kau Ha. Ada Chan lah? Ada Chan Ada. lah. Sikit Ada lah Chan. sikit. Tu dulu cakap kan. Tu dulu. Muka dah macam aktor Melayu. Okay, jadi dia cakap, so kisah aku ni berlaku dah lama lah, tahun 2016. Dengan date sekali dekasi 13 Disember, hari Ahad. Very detail lah. Detail. So aku dan kawan-kawan aku ni plan a boys outing. Yang kelakarnya plan nak pergi makan. Dekat Air Raja je yang kat West Coast sana tu. Aku tengok dia kasih aku kedai semua. Lepas makan kira kan diorang dah plan list lah. Si Is ni. Okay. Dia cakap Standard lah, biasa gitu lah. lelaki memang anytime. firm. Kira impromptu. Betul. So dia cakap kat sini it was a very impromptu idea. Betul lah. Cakap sini. Tahu lah English kau tadi. So basically Is ni dia impromptu. Dia plan dengan kawan-kawan dia. Lepas makan tu dia tak tahu nak pergi apa. Jadi si Is ni dia suggest kawan-kawan dia, jom lah kita pergi adventure macam tu. Some sort like that. Actually niat dia bukan nak adventure pun, dia cakap cuma nak pergi macam diorang ni kaki-kaki buat gravity type. Diorang pun kaki-kaki gravity. So niat diorang nak pergi di tempat ni. Kira nak buat conteng lah. kira gravity punya term is bomb. Ya. That's what I heard lah. Aku tak tahu sangat. So basically tempat ni yang diorang pergi dia is tempat tu bernama Istana Woodnook. Kau pernah dengar pasal ni? Pernah. Istana Woodnook. Yes bro. Pernah. Dia kalau tak ni history aku tahu. Oh ni tahu lah. Ni aku tahu. Okay. Itu nanti. Biar kita cerita dulu Kesian abang ni kita dulu Okay, so diorang pergi lah. So when diorang plan tu pergi makan tu, actually diorang dalam 8 orang guys. Okay. So dia plan dengan lagi 8 kawan dia. Jangan kita pergi adventure. Masuk Woodnook. Kita masuk Woodnook. So Nak masuk tu. tapi niat dia actually bukan nak adventure. Jadi aku faham diorang tak fikir hantu pun at that point. Diorang nak pergi conteng setan lah kan. ni kita pergi conteng. Okay, gitu. Mana lagi nak conteng kat Singapura? Okay. Correct. So dia pergilah. Dia provide kat aku gambar berapa orang dia pergi. Takkan aku nak tunjuk tapi tak payahlah tapi dia kata 8 orang pergi bersama. So dia pergi. Dia dah sampai lokasi tu dalam lepas Isyak. Okay. Lepas Isyak. Lepas Isyak so depan makan so dia orang pergi dalam maghrib.
Lepas isyak diorang sampai lah. Lepas isyak kira 9 lebih lah. 8 lebih, 9 lebih, 9 around there. macam gitu. Tapi bila diorang pergi tu, hujan tengah renyai-renyai guys. Okay. Tapi dengan keadaan macam itu, hujan renyai setahu aku lah kat Singapura ni, hujan renyai dia macam gini lah. Dia bertiup-tiup. Macam tadi kita nak datang. Macam itu. Betul. Kan, jadi dia macam renyai, tiup-tiup angin kuat. So jadi kalau sesiapa yang pernah pergi, waktu pagi memang cantik dia cakap. Oh, je. Itu dia cakap. Aku tak pernah masuk tempat tu. Aku pernah dengar tapi macam aku dengar nak masuk pun not that easy lah. Aku dengar. Tak silap aku dia explain. The journey Dia dengar dia punya cara lah macam dia masuk. Dia kata waktu pagi memang cantik. Dia kata besar istana tu. It's a very huge istana dia cakap. So sampai dekat entry istana tu, dia kata istana tu dah straight out of horror movie lah dia kata. Jenis yang those group of friends pergi adventure gone wrong dia. Ni aku tak faham apa dia cakap. Kau faham? Adventure gone wrong. Adventure gone wrong. Dia cakap macam itulah. Kira kalau kefahaman aku, adventure gone wrong is macam benda yang tak expected jadi lah. Kau dengar tak? Kau dengar bunyi apa tadi? Orang tolong lah. Dia pernah. Jangan nak buat aku macam badu. Aku dengar bunyi orang bijak benda je tadi. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Tapi betul macam Kau ajar tak boy. Aku tengah maintain. Okay. Terus. Kita terus lah. Terus. Dia nak cakap apa? Apa? Tak boleh buat. tak boleh. Sambung. Okay, jadi Lagi satu aku hilang kat mana tadi. Okay, to be honest, throughout dia nak masuk tu memang orang masing-masing rasa seram dia lah. Okay. So penampakan bila dekat dalam tak ada. We managed to tour around the whole first floor. Okay. That was accessible at that time. At that time, dia kata at that time was accessible lah. Second and story and third rooftop dia pun accessible. So aku rasa dia kata dia managed to tour every floor of that Istana Bunyuk lah. Aku pernah tengok dia gambar lah. Pada aku kita boleh share gambar lah, nanti tunjuk kat orang. Boleh nanti kita istana dia. Boleh. Istana Bunyuk. Ya, I think kat Google ada letak. Aku kat Google lah aku pernah nampak. Betul. So throughout dia punya nak booking cavity tu, dia ambil video of dia punya jalan lah, dia punya walk in dia punya nak masuk ke dia punya everything lah. So bila dia tengah jalan tu, maaf saya delay sikit. Bila tengah jalan tu dia nak cari tempat-tempat yang kosong, macam tembok-tembok yang kosong lah. Tapi bila dia masuk actually, jadi aku jangan cakap dia masuk lah. Jadi aku tengok kat Google pun, tempat tu actually dah banyak gila gravity. Betul. Dah banyak dah orang bersepah. Tak silap aku di Bunyuk kan, dia ada trend. Aku rasa sebelum COVID punya time. There is this trend. Aku rasa around 2016 or something lah. Everyone is going there. Pergi sana ambil gambar, correct. Hiking lah. Dia punya macam-macam lah orang bikin kat situ. Dia punya nama naik at that point of time lah. Pasal tu benda pun kira tu istana pun lama tau. Lama. It's very long. So aku rasa diorang pergi at that trending I think that was that. It's 2016 bro. Baru cakap it's the trend there lah. Orang hiking pun orang suka masuk sana. Kat sana. Yes. And even aku saw orang-orang luar negeri pun they went that place lah. Ya. Diorang ada post lah. Okay, kita minta maaf pada penonton sebab kita cara cerita ni bukan actually not that seram, cuma diceritakan apa yang dia lalui je. Betul. Tak ada kena-mena yang terlalu, tak ada penampakan, tak ada apa. Cuma kita dengarkan Jadi bila dia dah cari-cari tu, dia naik tingkat 2. Okay. Bear in mind, dekat tingkat 2 ni dah totally no roof. Macam mana tu? Totally no roof. Kira dah level 3 ni on top lah. Ada Chan? Kira kira dia punya tingkat 2, 3 semua dah jadi satu lah saya cakap. Correct. Sebab tu aku rasa mungkin roof dia dah roboh ke apa entahlah. Okay. But there was no ceiling whatsoever. Ramai-ramai tengah at this particular room. Okay. Semua tengah like admiring the silence. Admiring the silence. Macam ni 3, 2, 1. Dia macam tu. Okay. So dia tengah admiring the silence sebab tengah-tengah hutan kan, dia punya surrounding pun sedap, apa pun sedap. Tengah-tengah hujan, sejuk, cuaca semua kan. Tak basah pula. Roof tak ada? Aku pun tak tahu. Mungkin Kira tak. Roof ada. Mungkin dia cakap tingkat 2 punya. Kira tingkat 2 nak pergi tingkat 3 selalu kan ada macam tembok. Okay. Mungkin tingkat 2 punya roof dah tak ada. Maybe apa yang dia cakap tu lah. So bila dia tengah lipat-lipat dekat this particular room, tiba-tiba out of nowhere bunyi very halus tau. Bunyi piano. Kalau bunyi piano. Tapi dia cakap bunyi piano tu it sounded macam jauh lah. Jauh. Kalau ikut history dia apa yang aku tahu lah,
kalau piano tu arwah one of Johor ke Malaysia punya sultan. Itu tempat belongs to Malaysia punya sultan, one of the sultan. Dia hadiahkan istana tu untuk bini dia. Arwah bini dia. Okay. And arwah bini dia, kalau tak salah aku kau Pianis. yes, dia yang suka main piano. So basically aku dah kat belakang ni dah ternaik dah ni. belakang okey, jangan depan lain. Right. Sorry, dah maaf. Okay, so it sounded macam gitu lah. Dia dengar macam jauh. Then after a while, dia macam got slightly louder. And kita semua dengar dengan clearly, bro. Bunyi orang main piano. And kau tahu kan how sometimes this kind of things, macam mana tu? Tak apa. Kadang dek ni dengar tapi kau tak dengar. Oh okay, yes. So kita boleh relate lah. Okay. Ada orang dengar, ada orang tak dengar. Betul. Terus cakap part ni semua terdiam, bro. Tengok each other, kira acknowledge lah. Okay, semua dengar ni piano. Kira. Betul. Okay. At first aku cakap okay lah, maybe there's a house ke apa nearby. Husnuzon lah dia, Husnuzon. Tapi dia orang buka Google Map. Impossible lah. Memang kalau betul korang semua tengok Woodnyuk tu memang dia tengah hutan, guys. Tak ada. Impossible nak dengar piano lah. Betul. Memang impossible. Okay. To access via vehicle pun tak boleh. Memang tak boleh. Jalan kaki juga. Hiking. Yes, correct. Nak kena hiking. Okay, terus boy. And apa yang kita dengar tu is like it's loud, bro. I mean the piano lah. Masalahnya aku rekod waktu ni. Tapi dalam HP tak dengar sangat. Betul lah, aku boleh relate. Okay. Like kau kena really enhance the volume sebab bising, bro. Bunyi binatang-binatang lain, hujan lain. Tapi untuk kita semua yang kat sana, memang diorang dengar clear gila. Oh, this is happening at night time. At night time, they went at night. Lepas isyak apa? Ya. Benda ni jadi malam lah. So it went on for quite some time. Then the sound just faded off and it was complete silent tiba-tiba. For quite some time, dan aku rasa 5-10 minit. Dia kasih dengar. Kasih dengar sikit-sikit lah kan. Then dia just brush it off lah. Bila aku cakap, alah mungkin ada orang main piano cucuk speaker, tapi padahal masing-masing dah tengah senang sendiri, sedapkan hati sendirilah. Memanglah. Kalau kena aku pun aku buat macam itu. Faham macam sekarang ni lah kan? So semua tak nak tunjuk lah, tapi jalan kepit-kepit. Semua tak nak tunjuk takutnya, tapi jalan kepit-kepit. Kira dah melekat lah. 8 orang dah melekat dengan saya cakap. Betul. Dan lepas tu kita naik ke rooftop pula sebab nak ambil gambar. Oh, dah takut naik rooftop. Pasal mungkin orang memang nak kena ambil gambar. Dia macam ramai orang pergi sana just to take photo macam tu. Because istana tu lawa gila tu. Yeah, but lawa as in kalau dia masih hidup aku can say lawa lah. But sekarang dengan keadaan yang meruntuhkan tu kan. Melayu keadaan yang nak meruntuhkan ni kan. It's not as nice lah. Tapi in Singapore very rare untuk dapat tempat ini. Betul. Untuk orang it's nice. Actually kalau Singapore ni rare lah, diorang macam they should let us go in. Ya, betul. Tapi pasal orang tak nak orang hilang, injuries happen. So they know that this type of things exist, bro. Ya, correct. Tapi aku rasa tak perlu untuk Singapore kasih masuk. Pula pasal orang sendiri dah masuk. Betul. Orang lagi it's not demolish. Orang, aku rasa rakyat Singapura mesti tahu punya. Betul. Macam sekarang ni kita tengah bercerita. Kalau tak silap sekarang cannot ready. Aku pun ada dengar juga. Orang cakap dah tak boleh access lah. Dah tak boleh access masuk. Whether is government yang tak kasih masuk. Ada macam pagar ke Diorang letak pagar. Benda yang unseen forces yang tak kasih masuk. Aku faham. Kita banyak benda nak buat pasal benda, tapi aku suggest kita cerita habiskan cerita baru kita kasih pendapat. Tak ada, aku ingatkan dah habis. Ada lagi sikit. Okay? Teruskan. So lepas diorang naik tingkat 3 tu, dia cakap time ni pula kita ada belen-belen spray kan. Ini yang diorang nak bikin ni. Mungkin dia cakap nak ambil gambar pula gelap. Jadi aku pakai toucan, ambil lighter and spray. Macam flamethrower. Aku ni time kita muda-muda aku rasa kita pernah bikin. Betul. Kita pernah bikin juga. So to be honest waktu tu kita macam tengah huri-huri, bro, atas rooftop tu. Sampai aku asyik kena remind orang, pelan sikit. Sampai satu kali tiba-tiba bunyi perempuan menjerit. Itu menjerit. Tak tahu lah ni. Itu ketawa Marif. Dia menjerit. Dia menjerit. Kuat tau, bro, dia cakap aku.
Menjerit lain level tau kira. Mungkin diorang main-main api tu terkena ke? Mungkin kita pun tak tahu. Terus ada Suara cakap perempuan. Seorang perempuan betul. Terus cakap semua dengar sebab kita kat tengah hutan kan. Ya aku tahu. The echo was damn loud. And kena ingat juga tengah hutan senyap bro. That point of time betul lah. The frogs were silent. The crickets stopped making noise. Just bunyi hujan je. Dia betul-betul detail kasi aku lah. Bagus lah. So waktu tu bila dah dengar, baik semua tengah diri-diri ketawa, everyone bro automatic prone. Prone? Back to the army days. Aku tak Prone tahu Drama COD apa? So dia cakap dia orang prone tau. Dia orang prone. Then kita punya fear satu makhluk halus. Dalam macam gitu memang confirm halus. So dua polis ke ranger, ni kira kalau masuk trespassing. Memang itu. Betul lah. Kalau polis masuk, jadi orang prone untuk elakkan dari nampak ni lah. Maybe. Okay, faham. Kalau kena tangkap memang tak kelakar. For good aku rasa 5 minit kita semua prone. Sampai basah semua baju dalam prone. Mungkin Kita boleh imagine hujan aku faham. Hujan Okay? Dah boleh imagine. Dah boleh imagine. Dah ketakutan kan. Dan aku try diri lah tengok area mana kita masuk. Sebab ni istana actually is in top of a bukit bro. Okay. Kau nak masuk kena rempuh hutan and lights ke apa-apa sebab gelap sia. Betul. So dia kata bila nak masuk tu, bila nak rempuh tu kita kena rempuh ni lah hutan-hutan. Kita sendiri pakai handphone punya torchlight sebab impromptu kan ni benda. Dan kita semua decided tu okay, time to chow lah. Okay. Ni time semua dah kelang kabut nak turun to rooftop dah memang cuak lah dia cakap. Memang lah. So diorang semua dah keluar, dah pergi ke tempat, they went back as per normal. Tak ada apa-apa lagi yang benda-benda yang teruk berlaku lah. Dia cakap okay, so the next day aku look back on the videos yang aku record. Okay. There wasn't any sightings macam aku cakap tadi, but more to mysterious voices lah. And that piano plus the scream. Dia dah send aku few videos. Cuma I didn't manage to really hear that properly. So maybe kita, at the end of the video kita akan suruh editor kita try rise up dia apa? Enhance the video. Enhance the voice lah. Kita boleh, para penonton boleh cuba tengok. Okay. So apa tadi? So there wasn't any sightings but more mystery voice and that piano plus the scream. Aku rasa sebab kita ramai bro. Tu scream pun dapat record. Dia kata dapat. So I didn't manage to really kat hear. Dalam Dia dah send aku a few of the footage lah. Gairah aku nak tengok. Boleh. Okay. Tahu, Kita akan kongsi dengan penonton, jangan risau. Okay. So dia rasa mungkin sebab diorang ramai. Itu pun malu ke takut kan. Betul lah. Kalau ramai kadang-kadang pun. Betul juga. Tapi kalau hantu tu real. Real lah. Dia memang ramai keluar. tak ramai dia keluar pun. Itu makanya. Mesti keluar. Terus cakap korang try dengar satu video dia dah crop kan. Okay. There's a full one juga untuk kita semua tengok sendiri lah. Mana tahu kita jumpa or dengar benda yang dia orang tak dapat pick up. Okay, faham. So kau try Bro Sempo Channel try jelaskan lah bunyi suara tu macam mana, ada suara perempuan ke tak ada, and dia suruh macam clarify lah. Help him clarify is bila kita tengok tu, bila para penonton tengok betul-betul dengar ke tak. That's why despite at the end kita akan kongsi dengan para penonton. I think maybe at the end. Kalau ada apa korang komen. Okay guys. So Dah habis? belum, ada sikit. Dia memang real. Okay. So dia nak kita kongsikan lah. Pada aku, pada Is dia cakap go away. Wallahualam bro. Go away. Dia dengar macam gitu. Dalam video tu dia dengar orang cakap tu go away. Dia macam dengar. So I really haven't like dengar dengan betul-betul headphone ke. Tapi aku belum dengar. Terus tu dia cakap okay, sorry Bro Sempo Channel, if this took me a while to finish up, it's okay bro, it's okay. Lagi detail lagi baik. Betul. And if the story tak berapa menarik, dia minta maaf. Kau can share the pictures lah, but just blur it out Kang. Takut kena panggil dia turun station ke apa. Kau jangan risau bro, kita takkan kongsi korang punya picture yang 88 tu. Walaupun kau dah tengok sensor pun boleh. Kita boleh sensor kan. Kita akan kongsi. We'll try lah. Dari siapa-siapa kawan dia yang dia ceritakan ni 88 tengok ni video, kalau ada orang ingat, mail lah komen, support kami. Betul. Okay. So thank you Bro Sempo Channel for sharing my story. Kasih support sama Alu Boboy. Tak macam tu. Okay, semoga sukses. Boboy je. PS apa sebenarnya? Dia tak dengar. PS. PS Paisi Bukan. Side note. Habis P dia tadi mana? Ada aku Side. tahu something. PS Aku is pernah dengar ni. PS kira biasa tu letter punya form kat bawah. Dia macam private site lah. footnote. Itu footnote tu PN. Dia tak PS lah. Last biasa orang mesti kat bawah nanti PS apa yours truly baru
Paiseh lah. Aku rasa paiseh. Okay, so dia cakap PS tu dia Sabar je aku apa break apa tu terus cakap aku will personally send the videos to you since it's too large to be attached here. Okay. So best regards your primary school classmate. Thank you Isdawis for sharing your Rupanya section. primary school classmate. Aku that time aku dia cakap dia orang ada orang send kita cerita. Aku fikir siapa dia ni. Sampai kau send ni aku tengok gambar kau baru aku faham. Kira ni is the first of kita punya subscriber yang send by email Betul, she's the first one. Detail lagi baru. We have to give a round of applause. Yes. Okay, so basically kita ada juga orang cerita yang kita pasal seram, cuma dia never send through email tau guys. Yeah. So kita nak ceritakan kongsi banyak sangat sebab Betul. orang cerita banyak, kita pun tak tahu masa nak cerita guys. So kalau boleh korang send kita email. Korang send kita email, jadi kita boleh pilih, kita boleh baca, kita akan kongsikan dengan korang. Okay, thank you Isdawis, thank you. Alright. Okay, itu boboy macam. Yes. Ada cerita? Kau cerita dulu lah. Aku lah. Yes. Boleh go je, kita tak Okay. boleh. Kamu host tau. Second person was the host. Okay. So cerita aku ada kena-mengena kat sini. Kat sini. Cerita orang ke cerita? Ni cerita orang lah. Cerita Tapi orang. aku lupa who's the exact person lah. Okay. Tapi aku ingat jalan cerita dia lah. Boleh, Dia tak kongsi. banyak, dia pendek je lah. Tak kisah, no problem. Ni Kira masing-masing. dalam cerita ni lah, nama dia Bob. Nama aku rasa tu bukan nama sebenar. Tak kisah, no problem. Dia dengan lagi 5 kawan dia. Okay. Sekejap. BK. Bukan masa fikir. Tahu aku tahu. Jangan. Aku tahu. Sambung. Kejap. Aku tarik nafas dulu Okay, Yang kamera nampak reaction aku. Okay, bismillah. Okay. So Bob ni dengan lagi 4 kawan dia. Okay. Okay, diorang memang time tu kira tak dipanggil night walk. Time tu dipanggil adventure. Biasalah. Adventure kan. Kawan-kawan dia. So diorang ni tengah kat kedai kopi. Dia cerita dia similar macam korang juga macam kau. Sekali one of them plan untuk pergi sini. Okay. Pergi This place lah. Yes. Okay. Kubur Kasim. Kubur Kasim ni lah. Okay. Kubur Kasim. So si Bob ni dia orang kata macam berbelah bagi tau nak pergi. Pasal dia, aku rasa dia tahu history dia kat sini kan. Mungkin. Dia kira macam aku lah kira. Okay. Dia macam berbelah bagi gitu. Tapi dia dah fikir kawan-kawan dia semua nak pergi kan. Faham. So dia go juga. Okay. Berapa orang dia? Termasuk dia 5 orang. Oh 5. Oh, ramai 5 orang tau termasuk ramai dia. Ramai juga. So when dia sampai sini, tiba-tiba hati dia berubah. Maksudnya dah masuk tempat dah ni? sampai. Tak, honestly macam aku lah. Bila kau open story ni hati aku rasa macam berubah. Kalau siapa yang nonton kan, kalau korang perasan aku punya emotion just change. Sama je. Okay. So dia dah sampai betul-betul kat gerbang depan kita ni lah. Okay. Faham. So dia decide, dia cakap dengan kawan-kawan dia semua, tak apa lah, korang masuk lah, aku tunggu luar. Okay. Diorang naik van lah Okay. Diorang naik van tau. So diorang, yang lain kawan-kawan dia masuk. Okay. Dia stay kat dalam van. Kalau tak silap aku, dia kat driver punya seat lah. Kalau tak silap aku dia yang drive lah? Dia yang drive lah. Okay. So dia macam termenung. Sekali dia perasan ada orang panggil dia. Bob. Daripada kat dalam van tau. Dalam van. Van kau tengok. Faham. Dalam van lah. Dalam van Dalam vehicle lah. Sekali aku rasa dia pun dah rasa gementar kan. Tapi bila dia kena panggil tu, kawan dia dah keluar? Kawan dia semua dah kat dalam. Boy. Dia seorang-seorang kat luar. Mana tak gementar pun. Okay. Sekali bila Pak macam gitu, dia keluar. Keluar van lah. Keluar van. Pasal bunyi tu kat dalam van apa. So dia keluar. Bila Pak dia keluar van, lagi sekali dia dengar suara yang sama panggil dia. Dia kat luar van pula. Halus je. Okay. Kalau macam kita punya kepercayaan orang kata bila Pak dia pelan tu, dia dekat. Bila Pak dia kuat tu, dia jauh. Betul tak? Bila? Bukan dia kuat. Bukan dia... Itu bau. Itu bau Bau yang kalau aku cakap disclaimer kalau salah minta maaf. Kalau baunya usuk, bukan.
Tak, dia suara kalau pelan dia dekat. Bukan suara dia pelan dia jauh, suara dia kuat yang dia dekat. Betul. Dia terbalik Suara dia terbalik. Dia terbalik betul. Jadi Tak? bila suara dia pelan, Sama dengan bau lah. Macam gitu lah. lebih kurang mungkin. Lebih kurang macam gitu. Dia bila pelan dia dekat lah. So dia dah dengar nama dia dipanggil dengan yang pelik. Hantu tu boleh tahu nama gelaran dia. Member panggil dia dengar kepo lah. Mungkin lah. Betul juga. Kau pun kepo. Sekali bila part dia dah dengar macam gitu kan, dia terpandang. Aku tak tahu mana dia park lah. Tapi dia terpandang kat pintu gerbang ni. Okay. Kau yang dapat daerah sini kot. Okay. Kau tengok aku yang gebentar nak cakap ni. Tak apa, cakap je. Bila part dia tengok, dia nampak ada satu lembaga seperti perempuan. Okay. Betul-betul kat depan gerbang tu tengah tengokkan dia. Tapi dia berbaju putih atau Dia tak describe lah kat situ. okay. Dalam cerita ni dia tak describe. Tapi dia nampak sosok lah. Dia nampak sosok lah. perempuan kat depan tengah tengokkan dia. Faham. Kuku panjang, rambut pun panjang. Okay. Kau jangan macam gitu. Tak. Dengar seram lah. Aku dah tengah imagining Sama. Aku tengah imagine dengan tengah Faham. try, Lagi kita pun pose depan tempat ni. betul-betul kita sekarang ni kat depan ni kan. Betul. Bila part dah macam gitu, apa yang dia buat? Dia tinggalkan kawan-kawan dia duk. Kenapa? Dia naik van. Dia start van, dia call kawan dia nampak benda, dia cakap korang keluar dari situ. Habis? Dia caw. Aku tak tahu lah, lepas tu cerita tu mati kat situ. Cerita dia. Cerita dia mati kat situ. Aku kalau ada kawan member. Aku ada satu member macam itu. Aku rasa lah. Dia orang yang terdekat juga lah. Kau ajar lah. Kalau Macam jadi ni. kat dia, kita aku rasa memang dia tau. Memang dia tadi. Janganlah cakap macam gitu. Adalah kita hanya gurauan. Tapi pada aku memang, kalau akulah jadi dia, minta maaf lah. Aku pun tinggalkan lah. Puas lah. Pasal aku dah nampak first hand tu. Nervous weh. First hand tau depan-depan. Dia bukan nervous lagi Syadi. Ibarat kau nampak kata peranjat mesti caw punya. Caw, mesti caw punya. Tu dia terus dia caw lah. Lepas tu dia tak bilang apa jadi lah lepas tu. Kawan-kawan dia aku tak tahu macam mana. Tengok balik lah. Kita pun tak tahu Mau jalan keluar jauh juga tau ni. Tahu apa. Nak jalan keluar tu jauh. Kesian tau kira. Tadi kita dah masuk sekejap. Baru setengah jalan. Pada aku dah jauh dah. Mana boleh jauh lagi tu baru dekat je. Cakap pasal ni. Nanti aku ada satu cerita lah. Tapi kita dengar cerita Azri. Kat sini lah. Okay, macam? Dah habis. Itu jadi dia mati gitu je lah. Oh mati gitu je. Dia mati gitu je. Okay lah. Dan aku ceritakan tentang aku pula. Okay, go. Kat sini juga Azri. No, it's not here but it's Kubo. But I don't know, maybe we are going to that place. We don't know yet. Kita tak tahu. tak apa. Kita tengok macam mana sambutan orang ramai lah. It's a cemetery. Okay. I'm not going to say where. Alright. So kalau the next episode apa kita pergi tempat tu, aku akan bilang korang tu di story lah. Nah, okay boleh, no problem. Kita kongsi. No problem. Okay, dulu way before COVID, aku used to do podcast juga. Okay. Like korang tahu lah, aku ada bilang kat ni kan second episode, aku used to do podcast. Tapi kita punya podcast is just macam mana aku nak explain dia? We go to a scary places, but we are just talking randomly, like kita tengah lepak je. Okay, Macam ada kita cerita record whatever. tu. Macam korang lepak biasa-biasa tempat lain kan. Tapi ni recorded but with a better itu scale. recorded ke live? It's recorded. Recorded Ada lah. kat YouTube lah. Tapi segan lah nak bilang. Tapi tak apalah kan. Segan. Okay, cerita dia gini lah. Okay. Terus kau ada 3 orang. 4 orang. Satu is behind the camera. So 3 of us is talking. So one of him, he is actually well known juga lah. Okay. Kalau korang nak search him up, nama dia Hidayat Nordin. Okay. Dia lyricist, dia story making. Korang search dia, nama dia mesti keluar. Well known lah. Ya, well known lah. Well known. Segala per lah orang cakap. Segalanya lah. Per lah. Dia bagus. Okay, go. So aku invited him to join to us lah. Faham. Untuk simbang-simbang. So during that talk, kita sama macam gini lah, duduk gini juga. Tapi aku lagi santai tau. Kerusi aku lagi pendek, kaki saya straight tau. Okay. Berbual gini lah. Berbual. Sekarang tengah berbual ni, macam kita punya lighting sekarang tengah gini tau. Betul. Okay. Then cameraman kita, dia tak ada kat betul-betul belakang kamera ni, macam lighting gini. Habis? He is on our left side.
Okay. Okay. Kita tengah lepak left side. Kita boleh nampak apa? Left side yang barang boleh nampak apa? So kita tengah berbual. Tiga-tiga. Nampak ada orang kat belakang tu. Lembaga hitam. Belakang kamera lah. Literally belakang kamera dengan belakang ni lampu. Okay. Figure. So kita ingat tu cameraman lah. Kita macam buat bodoh. Buat masih boleh nampak dia tengah macam gerak-gerak gitu lah. Dan kebetulan yang cameraman tu jalan. Dia jalan. Tak kena semua tengok sana. Tiga-tiga macam sama reaction. Tengok sana. Habis kita tengok balik. Tak ada. Terus tak ada. Tu kita cakap okay, aku pun dah start nervous tau. Kau ambil air. Tak silap aku air apa. Air coke ke apa. Tak tipu. Cicak pun bunyi. Betul. Aku ambil air coke. Kau janganlah tap aku macam gitu. Tak ada, aku cakap ni jantung laju. Pasal kau jantung laju. Aku tengah fokus kat kau. Pasal the thing is set up aku macam gini. Setup yang aku tengah story kan ni macam gini juga. Aku duduk sini, orang ni dengan yang Hidayat Nordin. Okay. So aku takut macam jangan. kenangan berulang kembali lagi. Tapi tak. Okay. So aku tengah minum air ni. Minum air, tersedak air lah. Ni apa betul tak betul. So member aku, dia duduk tengah ni pun penakut. Tapi kalau dia takut, dia punya ayat selalu, dia punya hint apa tau. Aku lapar guys. Lapar Pandai. Kalau dia cakap dia lapar, dia Pandai. Okay. So aku cakap dia relax. Aku pun rasa macam aku lapar. Dia dah belajar kan? Relax. Terus kebetulan kita nak hilangkan dia rasa takut kan. Aku terus open topic lah. Okay, Yat, kau ada apa-apa cerita ke? Kau ada any question kau nak tanya kita tak? So dah random question lah. Okay. So dia tengah explain something lah. Explain something. While recording ni, aku suka ambil phone, ambil gambar. Gelap pun. So aku tak tahu aku ambil snap. Aku tak tengok. Okay. Aku suka ambil gambar, keluar baru aku tengok. Yalah. Dah tengok, terus it's about to finish the video dan kita record ni dah nak habis. Bila dah nak habis tu, kita punya cameraman belakang first cakap macam dia bilang kita by belakang, that means macam ada something disturbance. Kira macam SOS lah. Kamera dia blur. Fokus blur. Always gitu tau. Kalau ikut kamera wise, kira gitu macam ada benda bergerak yang dia tengah nak capture. Aku tak sure about that. Pasal time tu aku belum lagi mahir lah. Belum lagi sampai sekarang belum mahir lagi. Itu pakai apa? Handphone we use camera. Kamera juga lah. Yes. DSLR juga lah. DSLR tak silap lah. Okay. Kita pakai 3 kamera ke 2 juga lah. Lebih maju daripada kita. Tapi kita tak ada sound. Itu tak ada sound. Biasalah. Kita lepak biasa je, record je macam biasa. Faham. Terus one of the camera dia ada apa ni, macam dia tak play all the way tau. Dia play, ada pause tapi dia auto play. Kan biasa kalau play ke record? Record, sorry. Okay. Dia kalau kau record, dia kau audio record apa. Betul. Kalau mati, kau nak kena picit record baru record. Betul. Tapi ni tak. Dia dah mati, tapi ada video lagi next, dia dah record sendiri. Dia auto record lagi tu. Tu kira ada assistant cameraman lah. Ada Chan lah, assistant lah. Kita pergi 4 orang apa. Okay, lepas tu kita dah habis lepak kat situ. So far tak ada apa-apa yang menyeramkan lah. Tapi the moment kita dah habis packing semua kamera, aku was the last person. Yang lain semua dah nak masuk pintu lah, dah nak tutup pintu kereta. Okay. Bila masuk pintu ni, kita macam tempat dia on the right side aku ni, dia macam grass patch and a longkang, but it's going downwards tau, macam hill. Downhill. So ada pokok samun, apa ni? Semak samun. Pokok samun. Pokok samun. Big branch tau. Aku masuk pintu on the right side. Kereta tengah face sini lah. Okay. Aku masuk sebelah sini. Aku nak masuk ni, aku dengar bunyi. Kau tak takut? Kira kau punya cerita semua mesti ada that sound. Aku tak tahu asal lah. Mesti ada ni yang ikut kau ni. Jangan main-main lah. Tapi ada bunyi gitu. Terus aku cakap, Allah. Aku masuk pintu. Terus memang kau besar. Dia aku buat bodoh lah. Macam ada jalan. Dada aku pun dah geduk. Aku cakap tak apa. Jalan. Jangan nak toleh. Itu kau apa? First person masuk? First person masuk kereta? Aku was the last. Oh, kau the last person? The last person. Okay, nanti lepas ni kau last person Alamak. Bila dah kena gitu, kau terjun masuk dalam kereta lah kira. Yes. Terjun lah. And then bila dah habis, dah keluar dari situ, aku dah rasa lega. Aku dalam kereta. Okay. Search balik lah gambar. Search. Okay, kalau aku dapat jumpa ni gambar, it will be at the end of the video. InsyaAllah. Kita tak janji guys, tapi dia akan cuba. Kalau nak tahu, like, share, subscribe dulu Yeah. Okay, but tu gambar dia is ibarat, aku tak tahu macam mana nak explain korang kalau korang boleh nampak view belakang aku. There's satu branch of pokok ni. Okay.
just that one small branch tau. Habis ada ranting-ranting. Okay. Kepala je kat situ. Eh. Nampak muka, nampak hidung, nampak mulut. Tapi dia very how to explain this Blurry. Kabus. It's faceless. Tapi kau boleh tahu tu muka, mata, hidung. Faham. Okay. Dekat pertengahan ranting tau. Ranting tu kecil. Dia kepala stuck macam gini je. Situ je. Macam ranting dia kepala situ je. Rezeki lah orang kata. Kau betul nampak. Betul. Lepas aku dapat tu aku screenshot. Harap aku dapat cari tu gambar. InsyaAllah. So yang tu cerita aku bila aku dekat tempatnya. Kalau nak tahu, tunggu the next episode bila kita pergi tempat lain. InsyaAllah. Okay. Guys saw this not? Picture zoom out sikit. Zoom out Zoom out dulu. Okay, zoom in. Muka dia, hidung dia. Weh lah weh. Dah je cerita aku. Habis. So malam tu. Okay. Actually sebelum kita akhiri, kau ada lagi satu cerita. Actually not that tak begitu panjang guys, tapi pengalaman aku sendiri aku teringat. Jadi masa aku pergi ni umur aku belasan tahun guys, 17 ni tahun. Mana? Dekat sini guys. Oh, kat sini. Dekat sini guys. Okay, cantik. Jadi when aku belasan tahun ni, member aku yang pernah pergi, so when aku pergi first, is my first time lah. Okay. So now aku dah tak banyak kali pergi. So this is my first ever. So okay, tak adalah. Jadi bila aku first pergi tu, member aku cakap, "Okay boy, kau jalan masuk dalam." Okay. Kau jalan masuk dalam sampai ujung, kau akan jumpa roundabout untuk kau patah balik. Macam siapa yang pernah datang Kubur Kasim ni, kalau korang tahu kubur-kubur dia tempat jalan dia kecil kat dalam tu, ada satu sebelah kanan tu guys, kalau korang tahu. So, the other side. Yes, the other side. Okay. So dia cakap, "Okay boy, nanti kat dalam kau akan jumpa pondok yang macam rumah tu ke surau tu." Okay, aku nampak. So dia cakap, a bit to the right kau akan nampak macam jalan lah. Okay. Dia cakap, "Okay boleh." So dia kata, "Boy, kau jalan je. Nanti kat dalam kau ada jumpa macam roundabout tau." Okay. So kat roundabout tu is where kau akan pusing, which is kau patah balik for you to come back to the where you come from lah. Roundabout apa? So aku jalan. Aku jalan dengan member aku dalam 4 orang. Tak silap aku. Dalam 4 orang jalan. Tak jumpa tu roundabout guys. Serius tak jumpa. Lama tau. Aku rasa macam aku nombor 2 tak silap. Depan aku ada orang tak silap. Depan aku ada orang, aku nombor 2. So kita jalan. Mana roundabout ni? Pasal member aku cakap ni dekat lah. Okay, kalau korang tahu Kubur Kasim ni tak sebesar mana yang kita fikirkan lah. It's big, but just that kalau kau jalan within 15 to 30 minutes, I think you can reach the end already. Okay 15 to 30 minutes. Aku rasa lah macam to walk the whole of Kubur Kasim lah. Aku rasa lah yes, for 15 to 30 minutes lah. Tapi bila aku jalan on that road, that straight road ni, 15 to 30 minutes tu aku tak jumpa that roundabout. Okay dia gitu macam sekejap ni apa malam Malam lebih kurang macam gini bertiming. Okay. Adventure lah orang-orang dulu. Adventure time kita muda. So dah aku remember dalam pukul 3 lebih. Sekarang pukul 2:03. Okay. Around this timing. Maybe lepas ni kita kena jalan lah. Kita boleh cuba insyaAllah. Kita akan tunjukkan footage insyaAllah. Kita akan walk a quick while. Kita akan share korang a quick footage. Okay, night walk night walk nak kejap lagi after this. So korang saksikan okay after this episode after this sini. So aku dah jalan tu. Aku tunggu lah. Mana lu tadi tu? Kita 3 main apa kena masuk. Okay. Tak macam gini kau nanya aku sure. So aku jalan je lah. So aku dah jalan member aku ni. Aku dah ambil. Aku dah ambil member aku ni aku letak nombor dia Hafiz lah. Hafiz. Tak sampai-sampai saya sibuk patah balik lah. Dia member aku cakap tak apa jalan je. Cakap sibuk dah lama sangat cari jalan straight tak jumpa yang di depan. Patah balik. Aku rasa tak sedap aku cakap gitu. Tapi memang aku rasa dah tak sedap. Sebab member aku cakap dekat je tu roundabout for you to come back. Then aku cakap kita patah balik. Kita jalan patah balik. Tak sampai 5 minit aku dah sampai di tempat. You get what I mean not? Masuk jalan lama tau. Tapi bila aku patah balik tu, aku jalan pelan-pelan. Tak sampai 5 minit aku dah nampak gerbang pintu ni. Okay. Jadi aku macam ini apa benda Syah. Tapi bila aku dah kena gitu baru aku teringat first kali bila aku sampai, sebelum aku masuk ni tempat, dah ada satu kita panggil mungkin pada aku masa tu lah kan, dia penjaga ni tempat. Aku nampak apa tu, kucing hitam betul-betul dekat tengah-tengah gate. Itu tadi lah. Bukan. Apa? Bukan, tu bukan hitam. Hitam. Yang tadi belakang ni kan? Bukan, tu coklat sikit. Coklat mungkin aku tak tahu, mungkin coklat mungkin hitam. Aku tak nampak, cuma pasal bila aku sampai tu gelap. Okay. Macam mana kita sampai tadi gelap apa? Kenapa kau tak cakap dengan aku ni siang-siang? Aku pun teringat. Jadi aku nampak satu kucing ni hitam lah.
pada at that point aku nampak hitam. Tadi aku macam aku tak masuk dulu. Aku patah balik pergi dekat mana aku park, member aku park, dia balik cakap ada kucing kat depan gate. Aku cakap dia cakap tak ada apalah, masuk je. Jadi bila aku masuk balik tu, kucing tu tak ada guys. Okay. Dah dapat masuk. That's the part when Tengah balik makan kayaknya. mungkin tapi that's the part yang kita masuk. Oh ya. Bila patah balik, the cat is there waiting for us bro, dekat depan gate. Dah tunggu lagi. Dah tunggu kita Tunggu kat agak tunggu balik. Ni apa the second time kau masuk? Tadi is the first time. Yang first time kau patah balik 5 minit tu lah. Oh, okay. Faham tak? So that's my pengalaman yang terjadi pada aku masa tu. Jadi bila aku nampak tu kucing, aku terus kita buat bodoh, kita just keluar. Okay. Oh, kau tak masuk balik lah? Tak masuk balik. That's the first time. So satu kali masuk tak jumpa, keluar tak sampai 5 minit, terus kita gerak lah. Terus ciao. Terus boleh. Terus boleh. Boleh lah kira. Aku dah cerita pasal benda hantu gulung ni dekat first episode. First Jadi episode. kalau nak tengok, korang boleh tengok lah. Tu pun pengalaman aku dekat Pusara. So it's true. Pusara Abadi. Pusara Abadi yang lama. lama. Namanya Abadi kan? Abadi ya. New one itu. Amal yang new one yang orang ya. So korang boleh tengok support first episode kita. Jadi pada kau itu je lah guys. Ada lagi? Aku rasa aku tak ada. Tak ada kan? Ada? Aku tak ada, tapi ada apa-apa aku just share lah sebelum habis ni kan. Sabar, kau nak share pasal apa? Sambil-sambil tengah cakap tadi lah kan. Yang kat sini? Boleh kongsi, kita kongsi je. nak Guys, kongsi kat kita tak episode. menipu guys. Kita buat kita buat ni talk kat literally outdoor guys. Kita tak ada Yes, correct. green screen ke apa, tak ada guys. Just for you guys, kita kena Okay lah, kita punya konsep is like this lah. Ada cerita kena-mengena kat sini, kita akan buat kat sini selagi kita boleh lah. Selagi kita boleh. Jadi, kalau mana-mana korang tempat yang boleh access tu, kira kita boleh masuk lah. kalau gangguan ke apa, kita tak membuat guys. Literally memang. kita 3 dan kita memang 2 orang kru kita. Yes, kru kita. So tak literally the dapat 5 of us, kita have no one yang one akan else nak here bikin lah, setup yang kita takkan berani pun. Ya, penaja yang ni. Tu nanti tak yang kau nak share ni. Aku rasa lagi gementar kau cakap kau nak share. Jadi sama guys. Apa yang nak share tadi? Share je. Kita ada alampalan kita kat satu sini. Satu kali Kita jalan boleh kongsi dengan penonton apa yang sebenarnya tadi korang ni. Aku ada. Tak tahu apa yang korang dengar, tapi sama dengan aku ke tidak lah. Okay. Tapi aku rasa macam very gementar bila aku nak share lah kan. Okay, terus. Dengar cerita-cerita tadi kan. Belakang kecoh. Okay. Okay. Kalau yang Aku yang dengar kau cakap 2 ni, benda Okay. at the same time. Okay, apa yang kau Ada something jatuh. Okay, itu aku Macam dengar. batu. Okay. Lagi satu footstep. Dekat. Faham? Dekat. Bro. That's why aku dari tadi macam Okay. Kau pula Pi? Apa yang kau tadi kita kat sini? Okay, yang apa yang kau dengar tu, Kongsi dengan penonton. aku telan dulu Telan. Yang benda jatuh tu aku dengar. Dengar. Sekarang ni aku rasa ada benda kat sebelah kiri. Okay. And last tadi aku macam ada dengar bunyi growling kat sebelah kiri aku. Sebab tu aku dah tak nak tengok sana. Growling ni siapa ni? Jadi dia macam Dia macam ni. Buat Aku try dapat ambil dia macam. Tak payahlah. Sekali je dah lah. Sebab tu kau tengok aku dah tak pandang sana. tapi actually aku ada. Kau pun Pasal ada. aku tak tengok korang pun. Jadi apa ujung mata ni? Orang cakap kalau kita nampak dengan ujung mata tu betul tau. Aku tak tahu. Ujung mata aku ni sebelah kanan ni aku nampak macam ada benda sesuatu tengah diri tadi. Tapi aku aku sempoi lah kan. Sebab aku niat aku nak kongsi pengalaman kita. Betul. Dan nak kongsi pengalaman viewers kita, kawan-kawan kita yang pernah lalui kat sini. So memang actually belakang ni memang honestly aku cakap memang real lah guys. Memang real guys. Okay, creepy tapi kita tak stay. Kena steady guys. Kena steady guys. Terus terang punya cakap, ni first time aku kat sini and mungkin it will be the last time yang aku nak datang sini lah. Okay, aku share lagi satu benda lah. Okay. Kau nampak ada pillar kat sebelah kiri kita tak? Nampak Ya. apa? Dia menjenguk Pillar Pillar kiri ni. Dia macam berjenguk-jenguk daripada tadi. Aku tak boleh brain lah. tak boleh brain dengan aku susah cakap lah. Okay, Okay, so so kongsi lah saya guys. Kita kat sini sekarang dah pukul 2:30. 2:30 pagi. Kita tak ada 2:30 orang pagi. tak akan menipu, tak akan nak membuat apa-apa. Korang Correct. nampak sendiri apa yang kita lalui. Kalau korang rasa kita menipu, kita kental suka hati korang nak kecam, korang boleh pasal. Tapi yang penting betul. kita buat ni, kita jujur, kita ikhlas kita nak buat jujur. korang Memang pasti nak buat. creepy tapi kita tetap steady. Okay guys, Steady. sebelum kita nak habiskan apa kita nak cakap ni, suasana dia
It's very windy right now. Yes, correct, Kalau korang boleh zoom muka aku berpeluh tau. Panas. Betul. Aku tak tidur. Dia punya angin dia orang cakap luar biasa lah. Aura dia pun Aura Syai, korang tahu? Aura itu DJ. DJ guys. Right, anything else? Okay guys, sebelum kita akhir ni, episod ni ditajakan khas oleh siapa Bi? Hells Velas Love. Alright, okay. Hells Velas Love. Dia apa dia buat? Dia buat apa? Dia masak baking. Number one dia. Dia punya cream puff is a die for. Alright. Cream puff. Tadi aku dengar dia ada bikin roti kirai. Roti kirai ada. Goreng-goreng tak silap aku. Guys, korang boleh check dia punya Instagram. Dia punya Instagram apa sama. Tu yang letak apa? Tahu letak daging. Oh, tahu bergedil. Tahu bergedil. Warna juga. Ya. If I not wrong I don't know kan. Hey. If I not wrong lah. Tapi aku cakap dia punya roti kirai korang kena try guys. Macam buat review next episode. Okay, insyaAllah. Next episode kita review lah. Kita review, kita bawa meja. Kan kita letak sini. Kita makan lah. Yes, kita makan lah. Tapi kalau kita kasih dia kita pasal ada sponsor kan, kita minta dia apa tau, macam something yang dia boleh bake lah. Macam tapi aku macam cake ke, you know, whatever she can afford to give. whatever she afford to give lah. Tapi depan kau ya. Betul. Kita akan bertahan dulu lah. Tempat penuh misteri punya tempat tau. Betul. Penuh misteri. Kita makan. Kita bermisteri guys. Jadi jangan lupa guys, sokong dia. Nanti kita akan letak dia punya Instagram. Yes, semua akan ada di bawah. Guys, kat bawah guys. Jadi kalau macam kalau ada apa-apa cerita lah yang korang betul-betul nak kena kongsi, korang can give. Jangan segan-segan lah. Jangan segan-segan. We will take in korang punya cerita. InsyaAllah kalau tempat yang korang cerita tu boleh, kita boleh access. InsyaAllah kita akan masuk kat sana. Kita bikin kat sana juga. Pasal kita pun ada equipment kita yang InsyaAllah. Betul. Macam Istana Woodnyuk cerita tadi, kita memang masuk lah. Memang tak masuk. Kita dah try to source out, memang tak boleh. Pasal kita ada barang-barang yang kita nak kena angkat. Betul. Okay. So guys, okay, I'm good for me guys. Okay. Right. Okay guys, thank you for watching sampai sekarang. Korang tengok kita menggelagat. Apa yang kau nampak sekarang ni is kita macam gini. Lagi macam aku. Aku memang daripada tadi aku tahan guys. Kuat terpanjat sikit guys. Korang terpanjat. Korang pun tahu kalau second episode korang tengok, memang korang tahu aku penakut. Janganlah Zik, aku tahu. Okay. Sebab orang habis, jangan lupa like, share, subscribe, komen. Hit bell notification untuk dapatkan notification episod baru kita akan keluar. Okay, bersama saya. Bye-bye. Bersama saya Cupu. Saya Zriko. Alright, tempat penuh misteri, creepy tapi steady. Serap. So kita naik walk guys sama Bro Sempoy Channel. Mana Cupi? Cupi mari Cupi. Ada. Aku tak lari. Oh. So basically this is Kubur Kasing guys. Siapa yang pernah pergi, korang tahu lah. Okay, dia jaga kerengga. Kerengga? Macam gitu dah boy. Ni kerengga. Dia buat macam ni kalau kena. Jaga. Guys tengok Jaga kiri. Kerengga ni. Diorang tak nampak. Diorang tak dengar. Basically this is baca Tak nampak. Mursyid Khwaja Habibullah Shah Qaddasallahu Sirahul Aziz. So basically kadang-kadang sini ada orang jaga guys. Ya. Tak lagi. Cupi hold the camera. What? You hold the camera. Tak nak. Hold. Bila nak keluar balik pegang je. Nanti aku kena ke depan. Tak, pegang. Pegang. Tak ada. Pegang. Ya, itu hormat guys lah. Jadi pada korang yang tengok, kita dah night walk. Jadi apa yang korang nampak all this place, sedekahkan Al-Fatihah guys. Yeah. So actually ada dalam lagi, cuma kita tak rasa nak jalan dalam lah sebab Yeah, it's the whole stretch here. Yeah.
ke jalan. Okay. Okay, jom Okay, jom mari kita golek. Let's go late guys.